5 kesan baik bila korang rajin kemas rumah. Ni ditujukan khas untuk korang yang rajin kemas rumah tu. First kali, bila korang kemas rumah, fikiran korang yang serabut tu akan jadi lapang. Siapa pernah rasa macam ni? Yang kedua, kemas rumah ni tau, boleh kurangkan stres. Bunyi sush-sush menyapu tu lebih menenangkan daripada muzik lo-fi tau. Yang ketiga, keyakinan diri korang akan meningkat sebab dah berjaya kemas rumah. Korang akan rasa, wah, pembersih ni aku ni. Cuba share dekat komen apa yang korang rasa selepas korang kemas rumah. Macam mana feeling tu? Cuba share.